Assalamualaikum, kita jumpa lagi di dalam channel Nizam TV Kaki Review. So hari ni aku nak bagi korang review lah untuk yang mencari set combo kan. Sebab ramai yang masuk dalam live aku yang tanya tentang combo 4, combo 5, combo 2 kan. Okey, tak apa. Kita akan tunjuk pada korang barang-barang yang korang beli combo tu dapat apa. Sebelum tu korang subscribe dulu. Okey, yang dekat depan korang ni adalah salah satu untuk set combo 5 lah. So, bila korang beli combo 5 ni, apa yang korang akan dapat? Pertama, korang akan dapat 2 biji bateri tapak Makita ni lah yang berkapasiti 4.0 20V. Lepas tu, korang akan dapat untuk fast charging iaitu Universal 1.5A. Ini untuk fast charging. Untuk misi pertama, korang akan dapat iaitu Impact Drilling KCD 007 yang kekuatan 1880 Newton meter torque dengan kepala besi 10 mm 2 speed brushless motor. Okey. Mesin yang kedua, anda akan dapat impact range iaitu model KID 003 kekuatan 420 Newton meter torque, kepala soket 1/2 inci. Kegunaan dia boleh pakai untuk guna pemain motor, CVT, buka tayar kereta, tebur dinding, pasang skru pun boleh pakai juga, tak ada masalah. Depan ni ada lubang bit jenis hexagon. Okey, mesin yang ketiga, anda akan dapat angle grinder. Motor berasa juga menggunakan mata 4 inci, 3 speed anda boleh gunakan, boleh buat 5 function. Boleh buat angle grinder, boleh buat sander, boleh buat brusher, boleh buat jadi chainsaw juga. Tak ada masalah. Chainsaw boleh pakai size 12 inci. Okey, mesin yang keempat adalah rotary hammer. Model KWHD 001. Ada model untuk drilling, untuk nak tebuk kayu, besi, mozaik, tiles pun boleh. Mode yang kedua adalah mode hammer drilling lah untuk nak tebuk konkrit, simen, batu ataupun beam, dan ada mode untuk hacking lah untuk nak pecah batu, pecah simen, pecah konkrit boleh pakai. Menggunakan jenis bit jenis SDS Plus. Ni kalau nak kena pakai lah. Motor pun pakai plus juga. Dan combo yang kelima adalah circular saw 5.5 inci. Untuk potong kayu lah, potong kayu, potong papan 2x4, 2x6 boleh pakai, tak ada masalah. Okey, ni kalau combo 5. Kalau combo 4 anda akan dapat apa je? Korang cuma tolak untuk circular saw saja. Maksudnya dapat 1, 2, 3, 4. Kalau combo 2 ada yang impact range dengan angle grinder. Kalau combo 3 ada yang hammer drill, impact dengan grinder. So dia ada banyak pilihan. Setiap anda punya pembelian ni semua ada warranty. Tak ada masalah. So korang boleh pilih saja mana yang berkenan, yang nak jimat bajet, nak beli set combo, korang boleh pilih. No problem. So, apa macam? Dah tahu kan? Aku buat review tadi kan? Untuk set combo kan? So, mana-mana yang nak jimat bajet, korang boleh beli set combo tu. Ada banyak pilihan. So, korang boleh masuk dekat tempat yang official Kilat Power Tools. Okay? Jangan lupa like, follow dan subscribe dulu.